Safina. Okey, jadi kita orang hari ini nak Hari ini kami nak temu Kak Ana berkenaan pengurusan kelas. Okey, sebelum tu kami nak minta Kak Ana perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fafana binti Syafi'i, merupakan seorang pendidik di Taska Permata Keluarga Kemaman, Yayasan Pembangunan Keluarga Kemaman, yang menguruskan kanak-kanak berusia 3 hingga 4 tahun di kelas TIPA. Terima kasih Kak Ana. Okey, jadi hari ini kami nak temu Kak Ana 3 soalan berkenaan pengurusan kelas. Belum tu Kak Ana dah bersedia ke nak jawab soalan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, soalan yang pertama lah. Bagaimanakah pendidik memastikan semua kanak-kanak terlibat dalam aktiviti pembelajaran? Okey, di sini kami guru-guru Taska Permata Keluarga Kemaman dipecahkan mengikut kumpulan kelas. Untuk bahagian kelas TIPA, iaitu kanak-kanak yang berusia 3 hingga 4 tahun, akan dipecahkan kepada setiap kumpulan mengikut cikgu masing-masing, yang mana nisbah kanak-kanak tu telah ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Contoh, seorang cikgu akan dipecahkan kepada 10 orang kanak-kanak bagi memastikan setiap aktiviti itu akan tercapai objektif dan setiap aktiviti itu juga akan berjalan lancar mengikut kumpulan masing-masing dan mengikut jumlah kanak-kanak yang telah ditetapkan. Faham. Jadinya boleh saya teruskan ke soalan yang Boleh, kedua? boleh. Okay, soalan yang kedua, bagaimana pendidik mengurus tingkah laku dan disiplin kanak-kanak di dalam kelas? Okey, untuk soalan ni memang tak lagilah kalau kita sebut budak-budak kan, kanak-kanak ni memang tak lagilah daripada tingkah laku menggigit, buat kawan, memang semua tu memang tak lagi. Jadi untuk hukuman tersebut, untuk hukuman setiap tingkah laku tu, kadang-kadang cikgu kena mengasingkan budak-budak yang suka menggigit ni. Kadang cikgu akan ambil budak-budak yang suka menggigit, budak-budak yang suka buat kawan ni duduk di sebelah cikgu dan tidak bercampur dengan kanak-kanak yang lain. Ada juga yang mana yang masih lagi tidak mahu mengikut cakap cikgu, jika mereka berlari, masih teruskan berlari yang boleh mengakibatkan kecederaan kepada kanak-kanak lain, cikgu akan buat hukuman berdiri di tepi dinding, yang mana tidak menjejaskan kita punya aktiviti yang akan dijalankan di Taska. Faham, supaya tak mengganggu PDP lah. Kalau macam tu, kita teruskan dengan soalan terakhir Kak Ana. Okey. Soalan terakhir adalah bagaimana kebersihan bahan permainan dan peralatan pembelajaran dijaga? Di sini seorang cikgu akan dilantik mengikut bidang-bidang perkembangan yang dipegang. Contoh untuk ni pra-maths ni, pra-sains, tempat ni akan dijaga, dilantik oleh seorang cikgu untuk menjaga Bahagian. tempat bahagian masing-masing, bagi memastikan dia punya barang-barang alat batu mengajar, bahan-bahan permainan ni sentiasa dalam keadaan bersih dan tidak berdebu. Dan selepas tu gotong royong akan dijalankan pada setiap hari Khamis bagi memastikan setiap barang-barang pembelajaran ni dijaga dan dibersihkan dengan sempurna. Kadang tu barang-barang permainan yang boleh dibasuh akan dibasuh dengan Dettol. Mengikut sukatan yang telah ditetapkan oleh KKM. Sebab ada juga kan budak-budak yang penyakit bercangkit, contoh HFND. Jadi mana hari tu sekiranya budak tu datang ke Taska dan diinform oleh ibu bapanya, keesokan hari tu kita akan buat gotong royong untuk bersihkan serta-merta lah, bagi mengelakkan benda tu, penularan tu tersebar kepada kanak-kanak yang lain. Faham. Saya rasa itu sahajalah soalan daripada kami. Sebab apa yang Kak Ana jawab tu meliputi semua. Macam penjelasan tu pun jelas. Terima kasih banyak Kak Ana. Terima kasih Kak Ana.